Soalan dah habis bro. Kau apa punya plan ni? Aku ingat lagi Sisi sebab mak aku macam tak ambil lagi. Sisi, bosan tu Sisi. Kan ni masalahnya, kenapa kau datang sekolah dengan mak kau? Kau datang dengan siapa? Dengan mak aku lah. Bodoh. Kau ni. Bro. Aku nampak macam ada rokok sebatang boleh? Kau ni rokok tak dengan orang. Pancung lah. Kau tahu tak orang isap rokok ni orang kaya-kaya. Orang miskin tak isap rokok tu tak? Besok kau nak cakap kau kaya. Okey. Tak ada isap? Aku tak isap, aku beli je. Beli je? Beli rokok tak apa, isap jangan. Okey. Tak, sekarang ni kau dengar lagu apa ni? Dari tadi dia dengar lagu. Kau nak dengar? Mari aku dengar tu. Sekejap. Nampak lah macam lagu kau. Baru best. Nice. Sama lah, tengok orang lah. Weh, bro. Itu budak yang hampan kau punya girlfriend kan? Dia ni lah Rapas ni. Dia rampas ni? Dia Rapas ni. Kau bukan dengan Aini? Tak, Aini bukan dia. Aini pun nak dia. Aku tak boleh jadi bro. Oi, gemuk satu ni. Yang gemuk tu sebelah abang tu. Woi. Wah, kau sedap-sedap panggil aku gemuk. Ron ni tak boleh jadi. Kurang hajar benar gemuk. Nak haram. Kau sini. Kau tak kenal siapa tau kita orang. Kau tak kenal tau siapa kita orang. Kau ingat aku tak tahu. Kau rampas kekasih aku Hasni, kau tahu tak? Kau tahu tak kau rampas kekasih orang tu apa? Kau tahu tak? Kejap. Bagi dia sokok. Ui, dia layan weh. Weh, rokok aku tu weh. Kau memang. Weh, aku cakap dengan muka jangan sentuh. Masalah ini muka aku. Muka kau tak apa. Boleh pula. Kau ni geram pula aku. Dah. Aku rasa Kau boleh pula duduk lama-lama kan? aduh, sakit pada aku. Kau bangun betul pula dia ni. Bangun betul pula. Kau memang nak kena. Kau nak lagi mana? Kau nak lagi mana? Kau nak lagi mana? Kau lagi mana? lagi dah. Kau nak lagi mana? Kau nak lagi mana? Kau tahu tak ini aku nak buat apa? Apa dia? Aku dah lama nak buat benda ni. Apa dia? Kau nampak kita ni kan? Okey. Kata apa? Ni kita pengetua ni kan? Inilah masanya Rod. Ini kita perbalas dendam ni. Kau ingat tak 5 minit kita duduk kat belakang surau tu? Ingat tak? 5 minit tu lah dia rembat kita. Ini masanya. Betul lah. Aku tak dia ni lah sakit. Kau conteng, aku pancit. Cantik. Okey. Kau tulis je apa kau nak tulis. Aku tulis apa ya? Okey. Kami tak ada lagi. Amu ya tak ada lagi. Dia sokong Emu. Tak apa. Emu lemah kau tulis. Aku pancitkan tayar dia baru dia tahu. Betul lah. Cukup lagi tak? Aku sudah mau tahu tu dia. Geram betul aku dia ni. Sakit pula hati. Dah lah dia kacau kau dating dengan Hasni kat ni. Yang tu lah aku marah tu. Aku dating dekat library. Aku study. Kau tahu dia cakap apa? Aku study anatomi dengan Hasni. Anatomi? Mana? Celah mana anatomi nak ajar ni? Kan kau pergi lepak kat library buat apa? Lama pun. Benda boleh belakang surau. Belakang surau tu 5 minit hari tu. 5 minit belakang surau. Diorang buat apa tu dekat kereta pengetua? Kita kena repot ni. Bang, cepat bang. Diorang conteng kereta pengetua. Astaghfirullahalazim. Apalah kerja diorang berdua ni? Dah, jom. Amboi. Ini kerja kamu. Alamak. Ada. Bawa dia mengetua. Sakit. Aku kanan nak yatim. Takkan tu hati-hati. Kau tak, kau nak setan.